Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam nadi ilmu penggerak bicara intelektual. Pertama kali syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat saya menghasilkan video ini. Bak kata patah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya perkenalkan diri secara ringkas. Nama diberi Muhammad Irfan bin Muhammad Ridwan. Merupakan seorang anak jati Kedah, Ulun Kedah Ulun. Berumur 18 tahun. Cita-cita saya ini menjadi seorang guru bahasa Melayu. Hobi saya ialah bersukan, apa-apa saja jenis sukan. Seterusnya, kelebihan saya ialah antaranya saya seorang yang suka bercakap, seorang yang optimis, seseorang yang mampu menjadi ketua dengan pengalaman dan kemahiran yang saya dapat. Saya juga mampu mengendalikan program dengan nasihat daripada guru seperti program orientasi tingkatan 1. Tanpa membuang masa lagi, untuk video ini saya akan membentangkan pencapaian saya semasa di SMK Tunku Panama Besar sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Kita bergerak ke latihan dan kursus yang dihadiri. Seterusnya, kita bergerak ke jawatan yang tertinggi disandang oleh saya. Selanjutnya, kita bergerak ke pencapaian tertinggi dan kemahiran membantu. Seterusnya, kita bergerak ke penglibatan dan sumbangan saya. Dan yang terakhir, kita bergerak ke anugerah tertinggi. Sampai di sini saja video saya, dan dengan pencapaian yang saya peroleh tidak akan mampu tercapai tanpa sokongan daripada ibu bapa saya, guru-guru, jiran-jiran, rakan-rakan yang sentiasa memberi semangat kepada saya untuk terus bermotivasi, untuk terus semangat dan tidak mengenal arti putus asa. Jadi saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan jaza. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kita hidup di dunia ini, jadilah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.